Assalamualaikum. Hari ni kita sambung balik lah pasal kompos dan peta lagi lah. Aktiviti mancing kita stop kejap lah. Kita sambung pasal kompos dan peta ni. Tak ada kita nak boring aktiviti tu. Kita tukar-tukar aktiviti. Kurang-kurang tak adalah kita tension. Hari ni kita sembang pasal kompos dan peta lagi lah. Okey, hari ni kita sambung cerita balik gunakan kompos. Kali ni kita nak tunjuk sikit lah macam mana kita nak masuk hutan tanpa menggunakan peta. Maknanya dia kita gunakan hanya kompos saja. Bila kita nak masuk hutan tu, kita gunakan bearing dia. Bearing kompos tu untuk masuk dalam hutan tu. Contohnya kalau kita tak biasa satu kawasan tu, kita ada bawa bekal kompos, kita gunakan kompos untuk cari bearing tempat tu. Okey, jom. Okey, pertama kali kita mesti mencari di mana arah utara. Sebab kalau ada apa-apa kecemasan ke ataupun kompos ni hilang ke, kita boleh tahu. Semasa kita masuk tadi, kita boleh tahu belah mana utara, barat, timur dan selatan. Kita kena setting dulu kompos ni. Yang ni. Makna N lah. Makna ini barat. Yang ini utara. Makna kita boleh tahulah sebelah sana utara. Kita boleh tengok matahari lah. Okey, contoh kalau kita nak masuk hutan, kita bermula dari point ini. Kita setting dulu. Kita nak pergi masuk ke sana. Kita tanpa menggunakan peta, kita menggunakan kompos saja. Kompos. Okey, kita setting dulu dekat mana dia punya tu. Dia punya bearing tu. Kita pusing sana. Bearing dia. Okey, kita nak ke sana. Bearing dia 280. Ini dia punya bearing dia 280. Makna kita nak pergi ke sana. Kita jalan aja. Kalau boleh, kita guna penanda lah ataupun tali ke apa-apa, kita ikat kat situ. Makna kita gunakan dua inisiatif lah. Makna kita bergerak ke sana. 280. Okey, jom. Kita akan bergerak. Ini 280. Tentukan merah ni masuk dalam dia punya home ni. Maknanya kita terus berjalan lah. Kita berjalan. Tentukan kita tengok dia punya penanda hadapan tu, pokok besar tu. Tak perlu kita nak tengok ini kejap-kejap tengok, kejap-kejap tengok. Kita jalan. Okey. Untuk penanda pokok tu makna 280. Okey, kita jalan. Okey, maksud penanda pokok tu, tujuan dia kita tak perlu kerap sangat gunakan kompos. Kita pegang macam tu sikit-sikit, kita tengok kompos. Makna dia kita tengok okey penanda depan tu. Pokok besar.
Okey, kita bergerak pokok besar. Lepas tu jalan lagi. Lepas tu kita cari penanda depan lagi. Kod apa ni, ada pokok besar ke apa. Kita jalan lagi. Tapi jangan lari, dia punya bearing tu 280. Ini contoh aja. Lepas tu kita jalan lagi. Seterusnya macam itulah. Kita ambil penanda. Tujuan dia supaya kita tak kerap sangat. Sikit-sikit tengok kompos. Last kali kita boleh tersasar dia punya tu. Okey, kalau kita dah pergi tu, mungkin kita pergi sana, kita pun tak tahu masuk hutan tujuan apa, tapi kita saja nak teroka. Lepas tu kita nak balik, nak balik tempat asal. Maknanya kita buat back bearing lah. Back bearing lah. Okey, tujuan kita nak buat back bearing tu adalah sebab kita nak patah balik. Bila kita patah balik, kita kena ambil balik lah dia punya bearing tu. Dia punya formula dia, tadi kita pergi 280, lebih daripada 180. Makna dia kita tolak. Kalau kurang bearing tu kita campur. Maksud dia tadi 280. Maknanya dia besar daripada 180. 280 tolak 180 jadi berapa? Maknanya jadi 100. Back bearing kita nak patah balik tu. Maknanya back bearing dia 100. Kita setting lah balik 100 yang dekat kompos tu. Dari tempat yang kita dah sampai tu, kita nak patah balik, kita setting 100. Mana ke 100 nya? Ini 100. Ini dia jadi 100 dia punya back bearing dia. Paling penting kalau kita udah adjust bearing tu, kadang-kadang kita yang dah lama pun dia lalai. Kadang kita tengok yang ini aja untuk yang ke hadapan tu, yang ni. Yang paling penting kita tentukan yang merah tu masuk dalam home tu. Jangan tak masuk dalam dia punya rumah tu yang merah ni. Bukan yang putih tu. Yang hijau ni. Hijau ni bila malam dia bercahaya. Tentukan, jangan lupa back bearing pun sama. Tentukan yang merah ni masuk dalam home ni. Macam itulah. Okey, lagi satu contoh. Contoh dia, kita setting, contoh ya, kita setting berapa, contoh kalau kita pergi tempat tu, kita setting dia 40. Okey, 40. Mana dia? Kalau 40, setting dia macam ni. Ini kita tak ada menggunakan peta. Kita masuk tanpa peta. Okey, ini kita 40. Makna kita masuk tu 40. Yang ni, yang dekat sini 40. Ada yang ini tulis 40. Makna arah tujuan dia inilah. Kita ikut ini ke depan ni. Dia dah tunjuk dah anak panah. Okey, tadi kita bearing dia 40. Yang ini menghadap
ke sana. Bila kita buat bearing, kita 180 campur, dia campur balik 180 campur 40. Jadi saya dah setting tadi ya. Jadi dia pusing balik, kita patah balik, ada jadi 220. Ni 220, maknanya dia menghadap ke sini balik dah. Maknanya kita balik tadi. Tentukan dalam home tu macam ni. Merah. Tadi yang ini ke sini, ini back bearing ke sini. Maknanya campur. Dia kalau dia kurang, maknanya tadi 40 ya. 40 bearing dia. Kita kena campur 180. Campur 180. Maknanya 220 back bearing dia. Dia punya apa? Dia punya formula dia. Okey, formula dia senang aja. Kalau okey, contoh lagi lah. Nak bagi lagi faham lah. Contoh kita setting lebih bearing lebih, makna dia bearing lebih 180. Okey, kita bearing yang mana kita kalau lebih kita lebih 180 ya. Contoh kita ambil 240 sini. 240, kita buat garis sini ya. Nanti kita tengok. Makna kita dia menunjuk ke sana. Ke belah sana. Lepas tu kita buat back bearing 240. Kita kena tolak 180. 240 tolak 180 sama dengan 60. Kita setting balik back bearing dia 60. Kita setting balik back bearing dia 60, 40, 60. Maknanya kita pusing balik back bearing dia. Kita ikut garisan ni balik. Makna 60. Dia menghadap ke sini balik. Back bearing kita panggil. Kita dah tengok dah, belajar sedikit tentang apa ni, masuk bukan takat hutan dia, masuk mana-mana kawasan ke yang kita tak pernah pergi, gunakan kompas saja tanpa peta. Maknanya kalau bearing tu lebih 180, kita kena tolak. Kalau kurang 180, kita kena campur. Begitulah. Dia punya sedikit untuk pengenalan apa ni, mencari bearing. Kita pergi dengan back bearing. Okey, yang ini pula kita nak gunakan peta aja, tapi tanpa kompas. Okey, untuk kita masuk satu kawasan, kita tak ada kompas, tapi kita gunakan apa ni, peta aja. Tapi peta ada kelemahan. Kalau kita ada kompas, kita mungkin lebih yakin. Tapi kalau ada peta aja, keyakinan kita jadi lumpuh. Sebab peta ni kita tak tahu. Mungkin kita dapat, kita tahu ni, tapi kita tak tahu belah mana. Kalau kita nak ambil bearing ke, ambil dia punya
grid kita tak tahu sebab kita dapat mungkin kita dapat peta ni, tapi kita tak tahu arah tuju dia. Kita tak tahu utara, selatan, kawasan lapang. Mungkin boleh kita tengok matahari ataupun batang pokok utara, selatan, itu semua. Tapi kalau kita menggunakan yang ini, memang kita nampak hutan, tapi hala tuju dia kita tak tahu. Tapi ada solusi dia. Kita menggunakan kompas. Kita menggunakan kompas alam. Kompas alam maksud dia kita gunakan penanda. Okey, jom saya tunjukkan macam mana kompas. Kita ada peta, keyakinan jadi lumpuh. Ada kompas, keyakinan ada. Tapi solusi dia ada, peta ada. Tapi kita tak tahu, takat tengok je lah kita kawasan tu. Mungkin kalau kawasan yang biasa tu mungkin kita masuk kita tahu, tapi kita tak tahu dekat mana ni. Makna dia kita nak masuk juga kawasan tu, kita gunakan kompas, kita gunakan kompas alam. Okey, jom kita tengok. Okey, kompas alam maksud dia kita berjalan, permulaan nak masuk kita gunakan penanda. Penanda dia kalau kita ada bawa tali, kita ikat. Okey, kita nak, ini lorong kita nak masuk, kita ikatlah tali dekat sini. Yang senang dilihat, mudah dia tengok kan. Kita ikat. Ataupun kalau tak ada benda nak ikat, mungkin kita boleh gunakan pisau, kita takik macam ni. Tapi saya tak galakkan nak suka-suka tebang pokok. Kita gunakan pisau, kita gunakan penanda macam ni. Penanda boleh, yang penting penanda tu bila kita nak patah balik tu nampak. Bila kita patah balik nampak, jangan terselindung. Ataupun kita nak, kita contoh dekat sini, kita nak pergi sana kan, kita gunakan penanda. Contoh macam ni. Tapi kita sendiri tahulah penanda dia. Kita ikat bahan yang mana ada. Kalau ada tali, kita ikat tali. Jangan bila kita patah balik kita tak nampak. Kita jalan lagi. Okey, kita buat penanda lagi. Mungkin dekat sini ke, dekat pokok ke, yang mudah kita lihat masa kita balik. Jangan kita letak penanda tu, contoh di sini. Bila kita nak patah balik nanti, kita tak nampak sebab kita dah penanda sini. Sepatutnya kita penanda dekat sini, belah sini. Ini lebih confident lah. Itu pasal kita tak menggunakan kompas dan peta. Peta ada tapi kita tak boleh nak aplikasikan benda tu. Mungkin kita nampak kawasan peta tu ada hutan, tapi kita tak tahu utara, kiri, utara, timur, barat, kiri, kanan, kita pun tak tahu. Lebih baik menggunakan kompas alam. Okey, yang ketiga dia kompas rakyat. Kompas rakyat tak perlulah saya tunjuknya. Kompas rakyat maksud dia kita tanya dekat orang. Contoh kita naik kereta, naik basikal ke, kita tahu kawasan tu tapi kita tak ada guna kompas peta, tapi kita gunakan kompas rakyat. Kita bertanya arah tuju kita. Itu dekat pekan-pekan ke, itu pun kita panggil kompas. Makna kita bertanya orang, tengok penanda-penanda dekat-dekat contoh kedai ke, bangunan ke apa, kita boleh tanyalah. Itu kompas rakyat. Makna kita bertanya. Okey, lagi satu nanti kita nak ajar apa ni tentang
apa okey, lagi satu cara pakaian lah. Paling asas lah kalau kita masuk tempat yang tertutup, maksud dia tempat yang gelap. Tempat gelap, pakaian kita ambil kira jugalah. Pakaian seboleh-bolehnya kita pakai pakaian yang terang-terang. Kalau kita nak masuk satu hutan lah, pakaian yang terang ataupun yang ada fluoresan ke apa, bila bercahaya malam tu, bila suluh boleh nampak. Makna macam vest tu, cari yang nipis-nipis lah, jangan tebal. Kalau tebal nanti panas. Kalau kita nak pakai sepanjang masa lah, dalam hutan tu ada tempat dia panas juga, bukannya sejuk. Pakai yang cahaya yang terang, warna gelap tu bukan tak boleh pakai, boleh. Tapi warna kurang, orang nak, kalau sesat lah, orang susah nak cari. Maknanya dia kalau seluar pun macam itu jugalah, pakai seluar panjang yang terang, mudah dilihat. Lagi satu pakaian, kalau boleh lah, bukan tak boleh masuk hutan pakai tu. Selalu yang kita tengok warna macam tentera tu, baju t-shirt yang warna dia macam apa ni, sama dengan alam sekeliling. Itu kalau tentera bolehlah pakai. Sebab itu sebagai penyamaran lah. Penyamaran makna warna sama je sekeliling dengan apa ni, dengan pakaian kita tu. Untuk pihak-pihak berkuasa untuk buat penyamaran dalam hutan ke atau di gurun tu, warna coklat kan pakaian dia. Itu untuk penyamaran. Itu lain, bab lain kita ceritalah. Ini bab kita orang awam ni, kalau kita nak masuk tu, pakaian kalau boleh terang, yang ada fluoresan apa, bercahaya tu. Itu penting. Lagi satu, whistle penting juga. Sebab whistle ni tujuan dia untuk kita pendengaran. Kalau apa-apa jadi, kita boleh tiup whistle lah. Kita mungkin tiup berterusan, ataupun kita ada belajar SOS tu, Save Our Soul tu, SOS tu. Adalah dia punya pendek panjang dia punya tiupan tu. Lepas tu lampu pun amat penting. Sebab lampu tu kalau tengah malam kita boleh menggunakan cahaya tu untuk bagi tahulah kalau ada orang mencari, dia boleh nampak cahaya tu. Kalau sekarang handphone mungkin bateri habis ke, tapi sebagai support kita bawa torchlight, maknanya bercahaya untuk waktu malam, untuk keselamatan lah. Lagi satu, cermin. Cermin bukan untuk kita mengebat dalam hutan tu. Cermin kecil cukup lah, cermin kecil ni, ataupun kaunter pembesar tu. Sebab bila waktu siang matahari kuat, kita boleh gunakan dia punya sinaran pantulan matahari tu untuk orang boleh nampak bila mencari. Kalau kapal terbang, dia mungkin boleh nampak dia punya itu, dia punya cahaya kilauan apa ni, kaca tu, cermin tu. Kapal terbang pun boleh nampak. Kita bawa cermin lah, yang kecil-kecil asal pensel tu, itu pun boleh juga. Tak perlu nak bawa gedabak tu, itu. Kita bawa cermin yang kecil tu. Mancis ataupun lighter untuk hidupkan api pun penting. Kalau apa-apa kita boleh bakar, asapnya orang mencari boleh nampak. Asap asap dia akan pergi ke atas kan, bukan kat bawah.
Dia akan pergi tu, orang mencari mungkin boleh dapat lah mencari. Tentukan bawa lighter. Tapi sekarang lighter orang tak bawa dah kalau masuk hutan. Dia apa, alat penggesek tu, apa itu orang panggil apa, saya pun tak pasti lah. Dia tak basah pun tak ada masalah. Dia bila gesek besi tu, dia akan percik bunga api untuk menyalakan api lah. Lagi satu apa ni, pisau, parang ataupun apa benda muda yang boleh memotong lah. Itu cukup penting sebab kita boleh potong kayu, potong macam-macam lah. Lagi satu, untuk survival boleh kita guna sebagai pengorek dekat tanah tu ke apa. Macam-macam dia boleh gunalah parang ni. Untuk safety keselamatan, kalau ada apa-apa ke, binatang ke, kita boleh gunakan parang tu lah. Benda-benda tu mesti kena bawa lah. Lagi satu, kalau kita menggunakan apa ni, handphone, kompas handphone, apa ni, untuk mencari utara sebenar dan utara peta, kita pun sama juga lah. Ini kompas ni, kita setting je ni, bagi straight ikut garisan yang semalam macam yang saya cakap tu ni, straight. Lepas tu kita apa ni, kita pusing lah nak mencari utara. Pusing kita pusing mencari utara dekat mana. Kita pusing tu. Tapi ini kalau kita menggunakan peta lah nak mencari utara. Kita pusing sama juga dengan kompas tu. 359. Terlari 359 on. Makna itu arah utara lah. Dia ada on. Tengok dia kejap-kejap dia lari. Udah dia lari pula. On. Makna arah utara inilah. Arah utara peta sebenarnya. Yang ini kompas saya dah setting dah ni, N knots. Makna utara. Ini pun utara, on. Dia ada tulis situ. Ini pun on. Dia straight 360. Sama je menghadap dari ini pun sama, ini pun sana. Utara sebenar lah di peta dengan kompas tu. Kalau kita nak menggunakan kompas di handphone, contohlah di sini, ini peta dah setting dah utara sebenar. Contoh ini nak pergi ke mana, ni simpang jalan ni. Simpang jalan tu, kalau nak menggunakan apa ni, kompas ni, letak sama juga ini ke titik ni, tepi ni, gunakan tepi ni. Yang ini dia tunjuk 42 dia punya bearing lah. Makna kita bergerak ikut ni lah. Tapi kena ingat lah nombor ni 42. Ini dia punya ni, arah dia. Okey, kalau kita menggunakan kompas, mana tanda dia tadi? Sini.
Kita pusing masuk dalam home tu. Tentukan yang ini straight. Dalam handphone tak ada. Ini kalau kompas ni ada. Dia pun dah masuk home. Dia sama juga 42. Dia punya itu. Yang penting masuk dalam dia punya merah ni, masuk dalam hijau ni. Apa dia punya kekurangan menggunakan alat ni, kalau handphone dia mungkin habis bateri ke, saya tak pastilah. Dia kalau dah habis bateri, apa ni, dia menggunakan internet ke apa, tak tahulah. Tapi rasanya tak ada kot. Dia kalau habis bateri, dia tak ada fungsi lah. Tapi kalau yang ini, dia tak guna bateri, manual. Sampai bila-bila boleh pakai. Ini kalau kita nak mencari dia punya itulah, bearing tu. Kita berjalan pun sama je kalau kaedah dah. Okey, Alhamdulillah. Kita dah selesai dah. Serba sedikit tentang cara masuk hutan menggunakan kompas, iaitu menggunakan kompas alam dan menggunakan peta. Tapi peta susah sikit lah. Ibarat kita cakap, kalau kita masuk hutan menggunakan kompas, kita terasa yakin. Kita yakin lah. Tapi kalau kita menggunakan peta aja, keyakinan kita jadi lumpuh. Nak atasi jadi lumpuh, kita menggunakan kompas alam. InsyaAllah Tuhan izinkan kita akan selamat. Okey, Assalamualaikum dan salam horas.